والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama menandatangan membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah sebagai pembuka kepada majlis kita sebentar lagi. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang dihormati pensyarah jemputan untuk majlis pada pagi ini, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Noor selaku Profesor Madya di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Yang berusaha pengarah program kita pada pagi ini, Saudari Siti Aminah binti Ahmad. Yang dikasihi para pelajar pasca siswaza, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun walaupun secara online dalam program intervensi pasca siswaza Siri 1 Finishing Strong Your Journey Towards a Successful On-Time PhD or Master yang dianjurkan oleh Lajnah Pasca Siswaza Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jadi program ini dirangka sebagai salah satu usaha intervensi akademik bagi membantu pelajar pasca siswaza memperkukuhkan motivasi penyelidikan, memperjelas hala tuju penulisan tesis serta membina momentum penyelidikan yang konsisten bagi mencapai penyempurnaan pengajian tepat pada waktunya ataupun kita panggil on time completion ataupun graduate on time. Jadi hadirin sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan iaitu sesi perkongsian utama program kita pada hari ini yang bertajuk Finishing Strong Your Journey Towards a Successful On-Time PhD or Master. Sesi ini akan disampaikan oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam bidang psikologi dan kaunseling, khususnya dalam aspek kesejahteraan mental dan pembangunan potensi individu. Untuk makluman para hadirin, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Noor merupakan seorang ahli akademik yang berpengalaman luas dalam bidang psikologi kaunseling dengan kepakaran khusus dalam aspek kesejahteraan psikologi, motivasi diri serta pembangunan potensi individu. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Noor untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. First kali saya rasa saya dah present. You all nampak ke? Nampak doktor? Nampak ya? Nampak. Saya pula yang tak nampak ni. Okey, baru keluar. Okey, alhamdulillah. Alright. So pada pagi ni saya telah dijemput oleh Cik ataupun Aminah lah. Dah lama sebenarnya dijemput saya kerana kalau tak silap beliau bersama-sama mengikuti program yang sama dianjurkan oleh TEC Universiti Malaya. Okey, sedikit sebanyak tentang saya. Saya dah lama dah graduate ni. Saya rasa macam apa lagi saya nak cakap, tapi saya mungkin melihat daripada pengalaman saya sendiri dan juga saya sebagai supervisor lah, the expectations from a supervisor. Jadi saya tahu ramai di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang nak dikongsikan dan sebentar lagi juga saya sebenarnya ada jemputan khas. Saya panggil one of my student yang sedang berjuang buat PhD dia. Dan nanti mungkin kalau dia dah sampai dia juga akan berkongsi pengalaman dari sudut pandang pelajar lah. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk berkongsi. I'm just gonna make sure that the slides is besar lah kan. Tapi saya dah tak nampak anda semua tahu. Saya hanya nampak skrin saya saja sebab Meet dia memang begitu kan. So anyway, kalau let's say slide tu dah bergerak tapi tak nampak, bagi tahu Okay. So as you see, saya merupakan seorang registered counsellor. Maksudnya saya belajar dalam bidang kaunseling dan seterusnya berdaftar dengan ahli lembaga kaunselor. Jadi banyak juga pengalaman saya yang mengendalikan para pelajar lah yang mungkin daripada ijazah dasar kepada yang buat PhD ya.
mungkin mempunyai sedikit masalah, tak adalah banyak, tapi mungkin ada juga yang sedang berjuang, mungkin ada yang rasa burnout and all that kan. So pengalaman saya adalah di situ sedikit sebanyak, mungkin saya boleh kongsikan. Tapi kita excited kan kalau tengok video ni, tapi ni mungkin international students lah di luar negara, di mana mereka membaling topi diorang tu topi masters atau undergrad. Topi kita nanti ialah bulat, bermaksud kita lebih well-rounded insyaAllah dan PhD lah. So nampak tak slide saya yang kedua ni? Nampak doktor. Okay, minta maaf saya tanya sebab saya risau kamu tak nampak. Okay, I am going to ask you a question. Apa sebenarnya yang membuatkan anda berhenti ataupun tidak lagi menghantar penulisan anda? Boleh jawab dalam satu sentence je. Anybody? Nak tengok you all lah. Kalau I tengok you all, I dah kecilkan ni lah. Okay. Anybody? Mungkin saya kecilkan lah so saya boleh panggil nama. Khalis, Siti Nur Khalis Harun. Apa yang menyebabkan awak belum lagi apa orang kata hantar ataupun belum tamat menulis atau bukanlah belum tamat menulis, belum hantar lagi your work to your supervisor ataupun kepada faculty? Apa dia? Hajar, anybody? Zahra, anybody? Taufik? Okay, saya Siti Nurkhalis. Apa yang menyebabkan saya belum hantar? So far belum siap lagi lah penulisan. Sekarang ni saya tengah ongoing untuk writing chapter 4, tengah analyse the data. So far belum siap lagi, tapi dalam masa dekat insyaAllah saya akan submit lah as soon as possible. Okay. Thank you Siti Nurkhalis. Okay. I like it when Muhammad Muhammad, minta maaf, Muhammad ni orang kita atau antarabangsa? Semua Malaysian? Because I speak in bahasa. Muhammad Rashid, siapa entah tadi? Malaysian betul, Malaysian. Rajdan. Okay, sebab tadi nampak Muhammad je, Rajdan. Okay, good. So, bolehlah saya cakap bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So, Muhammad actually mentioned that the data presentation is actually completed and ada banyak benda yang nak diselesaikan. Saya nampak Encik Taufik tadi menulis bahawa burnout. Okay, nanti mungkinlah saya nak kongsikan ya. Cuma kita juga nak lihat di mana kita sekarang ini. Adakah anda berada dalam fasa yang mungkin semester 1, semester 2, yang itu ramai yang mungkin excited lagi nak menulis tapi ramai juga mungkin dah jam. Jam maksudnya dah tak boleh bergerak kan, dah jam lah. Lepas tu ramai juga mungkin tidak, ada banyak persoalan kan sebenarnya. Jadi Hajar ataupun Khalis, minta maaf, Siti Khalis tadi dah PD ke? Dah PD dan semester berapa? Minta maaf. Betul doktor, saya dah PD masa semester 2, sekarang saya semester 4. Okey, semester 4. Alhamdulillah lah, Julah juga tu. So sekarang ni tengah collect data dan mungkin sedang analyse the data lah kan, sedang analisis. Ya, betul. Tengah analisis data. So these are the things that you are actually going through. Students bila buat PhD tu kita semua excited kan, bila nak sambung belajar kita excited. Macam saya lah, saya dulu cita-cita saya nak jadi doktor medical and I was actually offered to be a medical doctor, tapi ayah saya seorang dia orang Kelantan ya. So dia mungkin sangat traditional. Jadi dia percaya bahawa wanita tak boleh jadi doktor sebab nanti tak layan suami. Itu pandangan ayah. Ayah saya seorang yang baik, cuma dia mungkin dia pemahaman dia lah ya sewaktu itu. Jadi anak dia tak boleh nak jadi doktor, okay. Anak dia terpaksalah kerja yang bersesuaian dengan kerja wanita yang ayah saya believe this is the traditional. Dan kita ni orang-orang kita ni penuh dengan budi bahasa, bersopan santun lah konon kan. Kita pun baik ayah. Tapi cita-cita saya masih nak jadi doktor. Saya kata macam mana saya nak tolong orang. Jadi saya masih meneruskan sampai peringkat PhD, tak dapat jadi doktor medical, jadi doktor, saya panggil saya doktor counselor yang dapat membantu orang, still bantu orang pun alhamdulillah. Jadi saya tukar profession saya daripada business student kepada counselling hanya semata-mata niat saya nak jadi doktor.
Itu sebenarnya. So bila nak jadi doktor tu dia excited tau. Tak kisahlah orang panggil falsafah ke, ada orang yang gura-gura kata ni doktor falsampah. Tak kisahlah apa nak panggil ke, perasaan hasad dengki ke, it doesn't matter because at the end of the day it's you. So when I actually started, because mungkin niat tu kan, niat nak dapat PhD je kan. Excitement dia different tau. Lepas tu baru saya fikir, saya dapat PhD pun saya nak jadi counsellor tak semestinya saya ada PhD. Pada waktu itu saya business student di Australia dan when I come back, saya buat masters in counselling sebab saya suka nak bantu orang pada waktu itu dan nak bantu diri sendiri dan juga keluarga, kan nak faham tentang anak-anak yang sedang membesar pada waktu itu dan kemudiannya saya sambung PhD. Tapi apa gunanya ada PhD pun pada waktu itu? Untuk saya. Jadi saya ada doubt, dah buat apa buat PhD ni, dah macam mana nak tolong orang, dan saya realise I am in UM. So I was actually from corporate sector, saya masuk UM untuk belajar dan kemudiannya saya sebagai pegawai pada waktu itu pegawai, dan kemudiannya saya rasa untuk bantu orang, dah ada PhD, saya nak jadi academician. And I was offered to go to UNIMAS. Tapi selepas itu di UNIMAS, masa tu Datuk Gauss Jasmine, beliau belum Tan Sri, dia kata tak apa, duduk jadi UM, buatlah PhD dan saya tukar skim. Alhamdulillah. Dan bila dah tukar skim, tahu tak perasaan nak buat PhD tu? Dulu seronok nak doktor untuk diri sendiri. Sekarang ni nak ada title doktor tu untuk mengajar. Jadi saya ada ketakutan. Ketakutan yang amat sangat macam dah apa benda ni, saya kan dah biasa kerja di luar di sektor swasta and then kemudian bila masuk di UM dia berbeza sedikit kerana dia badan berkanun dan kemudian saya tukar pula dah jadi pegawai, is different, it's all about management. So sekarang ni pula kena fokus on apa orang kata tu, on academic. Apa benda, slide saya dah hilang ke masih ada? Hilang doktor. Itulah pasal hilang. Kejap ada, kejap tak ada slide ni. Okay, hilang ya. Dia hilang macam saya hilang juga. Okay, tak apa. Sambil saya pasang balik tu, saya tunjuk saya cerita lah ya. So lepas tu saya ada fear. Saya takutlah buat research. Kenapa saya takut buat research? Saya tak tahu apa-apa pun tentang research. Apa benda research ni sebenarnya? Apa benda yang saya nak buat, apa benda yang saya nak kaji. Yalah saya buat counselling, setakat nak dengar isu mengenai orang dan bantu orang tu okey. Tapi bila kita berkata tentang nak mengajar, nak buat research, terus saya tak minat. Okey. Tak apalah, you all boleh nampak kalau tak boleh nampak komputer dah canggih kan, boleh besarkan Okey, sebab saya nak tengok you all. So saya ada ketakutan, saya ada doubt, resah, keresahan dan mulalah selepas tu nak buat research kan. Mula-mula dia seronok, lepas tu lama-lama lepas PD, procrastination itu memang berlaku. Ejaan di sana salah academic overwhelm. Okay, nak tukar tak sompek tadi baru nampak. Saya ada sedikit academic overwhelm which is actually a common challenge. Okay, let me just share with you that it is normal for all of us untuk rasa overwhelmed. Okay, untuk rasa yang kita ni rasa tak lengkap, rasa ketakutan, dan bukan kita saja. Kita ingat kita berseorangan, sebenarnya tidak. Kalau tengok gambar yang nombor 2 ni ramai kan. Kalau awak tanyalah kawan-kawan awak tadi, bila saya dah bertanya, kalau you dengar fear itu normal, ketakutan itu normal, doubt mungkin ada perasaan yang was-was sedikit, ada procrastination itu biasa, tapi kita tak nak biasakan lama-lama. Dan bagaimana kita nak selesaikan? Dan kita tahu juga PhD ini adalah satu journey yang sangat lonely. Kenapa saya kata lonely? Sebab apa tahu? Memang kita seorang-seorang. Saya tak tahulah kenapa slide saya ni kejap ada, kejap tak ada macam biskut. Dah hilang balik ya. Apa tu? Hilang. Dia tak stable lah. Okay, tak apa. So PhD journey ni sangat, dia memang sangat lonely. Lepas tu bolehlah kita nyanyi lagu Lonely, I am so lonely. Memang lonely. It is a lonely journey if you decide you want to make it lonely. Sebenarnya
dia tidaklah berapa lonely kalau you ada kawan-kawan, tapi apa yang membuatkan kita ni berasa lonely adalah apabila kita sorang-sorang. Dan saya ingat dulu pada waktu saya mula-mula, saya memang macam honeymoon tau. Sebab apa tau? Yelah, orang dah kerja, tiba-tiba saya dapat cuti belajar. Time tu lah pergi mengopi dengan kawan-kawan, pergi mengopi dengan kawan-kawan yang tak bekerja. Dah lupa pula, saya cerita pasal saya not you all, tentang apa yang kita nak buat. Dan selepas itu, yelah dia memang berjalan. Alhamdulillah saya dilantik jadi PhD punya presiden. Dan saya realise that saya dan kawan-kawan yang lain banyak confusion, especially tentang method, tentang macam mana nak ikut dia punya apa dipanggil cara penulisan, sebab dia berbeza. Lepas tu saya sarankan kepada fakulti pendidikan untuk keluarkan satu garis panduan yang pada waktu itu ada tetapi kurang jelas. Sekarang ini, lepas tu pening pula, nak ikut garis panduan UM ke nak ikut garis panduan fakulti pendidikan? Of course, kita kena ikut garis panduan UM dan fakulti pendidikan memudahkan. Kita ada garis panduan yang lebih mudah, kita adapt. Dan lepas tu, banyaklah perubahan-perubahan macam mana kita nak cite. First kita guna kita pakai, first dulu kan zaman saya kita guna EndNote. Lepas EndNote ada Mendeley. Sekarang ada macam-macam yang saya pun dah tak tahu apa you all guna. Tapi saya masih setia dengan EndNote lah. Sebab itu memang di UM ada disediakan. Macam mana nak dapat, pergi je library minta dia punya, diorang boleh bagi dia punya what you call that, the apps or whatever you call it lah, untuk you masukkan ke dalam your computer, dan insyaAllah mereka ada latihan juga untuk penggunaan EndNote. Dan pada waktu itu kan saya memang ada krisis. You bayangkan PhD saya adalah berkaitan dengan unwanted pregnancy. Okay, pada waktu tu kan nak pilih topik pun confused, nak pilih topik apa ni, tapi you all dah melepasi tahap tu kan. Lepas tu topik pula tukar-tukar. First saya masuk, proposal saya lepas waktu first diterima masuk sebagai calon pasca siswaza, saya buat pasal higher degree, pasal stres. Lepas tu saya buat pasal tu, bosan lah tajuk ni, ubah. Lepas tu saya realise when you do your PhD, we usually do something that must be related to your area of study. Macam saya nak jadi pendidik, saya juga kena tengok apa yang kurang di fakulti pendidikan yang tidak ada mungkin kepakaran. Jadi kepakaran saya sebenarnya adalah dalam bidang remaja at risk behaviour. Remaja yang mempunyai tindak berisiko lah. Dan krisis saya di sini adalah apabila satu tukar-tukar topik. First nak buat unwanted pregnancy, lepas tu nak buat pasal prostitution. Counselor kan, prostitution. Lepas tu suami saya kan kata, masa tu anak kecil-kecil lagi, dia kata, betul ke awak nak buat ni? Lepas tu dia gurau lah. Sekarang nanti abang cari isteri abang tak jumpa, rupanya dah kena tangkap. Dia risau di situ. Dan sebenarnya faktor kerisauan dia tu lah yang membuatkan saya terfikir betul. Dalam apa kita nak buat, keselamatan itu nombor satu. Dan krisis ni banyak. Krisis dengan supervisor, krisis dengan mungkin kawan-kawan, kejap dia bagi input ni, kejap bagi input ni, ada kawan-kawan yang tak nak bagi input. Tu sebabnya penting ada a group of friends macam kami di fakulti pendidikan. I'm sure you all pun ada. Kita ada persatuan PhD. Dan daripada situ, daripada kami kita mulakan dan sampai sekarang mereka banyak buat program-program yang berkaitan. Dah lepas krisis tu mulalah rasa macam bila dah buat PD tu lah. Bila dah buat PD tu kan, nak collect data tu satu hal. Lepas tu bila buat pula pasal unwanted pregnancy, nak jumpa dengan diorang tu nak kena jumpa kerap-kerap. Lepas tu banyak juga keluar duit sebab memang saya tak bagi diorang duit tapi saya belikan diorang makanan sebab anak-anak ni duduk di rumah khas, bukan under JKM. Lepas tu dengan PhD saya tu lah owner rumah tu kena tangkap sebab saya memang kerjasama dengan D11 polis. Jadi saya tak maklumkan apa-apa tapi dia tu kena tangkap rupanya jual pemerdagangan bayi. So your thesis could actually help people out there tanpa saya sedar. Bila saya baca dekat news, Umi telah ditangkap. I'm like, oh my god, luckily saya dah habis collect data. Dan sewaktu saya mempunyai krisis dalam hidup saya sepanjang jadi pelajar tu, saya mula asingkan diri.
Bila dah mula asingkan diri, bila dah jadi PhD student ni berat badan naik you. Gula naik, segala macam lah berat badan naik. Kejap-kejap kan alasan dia nak minum kopi, lepas dah ada kopi kat sebelah tu ada biskut, lepas dah ada biskut makan kek, lepas tu ramai-ramai berjumpa makan, badan pun naik lebih daripada banyaklah, tambah 10 kilo. Masa tu kami semua anak-anak PhD ni memang sihat-sihat walafiat. Sihat yang tidak baik lah sebenarnya, sebab itu adalah pemakanan tidak sihat di waktu stres. Dan saya banyak juga sewaktu lepas PD tu mengasingkan diri. Kenapa? Konon-konon nak menulis, tapi dok, kalau saya fikir balik kan, sebenarnya dalam masa 2,5 tahun saya boleh selesai. Sebab saya buat kerja memang laju. Tapi selepas dah collect data tu, krisis saya adalah banyak sangat data sebab saya buat kualitatif. Dan selepas itu saya ni sangat bijak. Sebab apa tahu? Ingat nak jadi pensyarah kan? Semua saya nak buat. Bijak di situ. Faham apa maksud bijak ni? Saya buat document analysis, saya buat lagi interview, saya buat observation, self-reflexive. You name it, semualah saya nak buat. Audit trace, segala macam saya buat. Lepas tu bila nak analisis, Masya Allah banyak. Tapi itu bukan halangan. Hendak seribu daya, tak nak seribu dalih. Setahun saya duduk di rumah tu, saya pindah rumah, saya jadi supir, saya jadi kaunselor dengan anak-anak, saya jadi tukang masak. Saya lupa tugas dan tanggungjawab saya. Dan saya masih habis dalam masa 3,5 tahun. Itu pun breakthrough sebab apa? Sebab bila kita buat PhD ni kan, we cannot just survive with our PhD supervisor. Macam banyak sangat kan nak kaji, kita seronok kan ajar. Kita rasa macam semua kita nak buat, macam dunia ini perlu diselamatkan daripada predator-predator yang mengandungkan anak-anak ni. Macam saya dululah. Lepas tu the breakthrough when satu sikap saya ni, saya suka belajar. Saya memang segala macam datuk nenek yang diorang offer, kursus-kursus, program-program saya pergi tau. Kokono rajin. Lepas tu ada seorang profesor dari US ni. Dia cakap gini je simple, sebab saya pergi jumpa dia. I want to write a lot. So dia kata simple. A good PhD student knows how to stop. That's why soalan saya tadi, apa yang membuatkan anda tak berhenti-berhenti menulis? Sebab saya kata macam saya nak selamatkan bumi. Saya nak jadi Avengers ni, nak jadi selamatkan bumi. Kan nak jadi Wonder Woman ke, Wonder Pet ke, tak tahulah apa benda kan. Okay, saya punya breakthrough ialah bila saya bercakap dengan orang luar dan saya punya perangai ialah saya rajin walaupun duduk di rumah setahun tapi rajinlah call kawan, pergi jumpa dengan pensyarah lain, nulisnya tidak, pergi jumpa dan bercakap, berbincang. Dan saya realise that hey, you cannot be only in your cocoon. You kena keluar, you kena rajin untuk berinteraksi dengan pensyarah-pensyarah lain. Saya dapatkan bantuan sampai ke UKM tau. Lepas tu saya baik dengan Osman Talib tu, panggil Kanda Dinda dah sekarang. Abang adik jangan salah faham. Kenapa? Sebab saya lah antara orang yang kadang-kadang bertanya dekat dia dekat FB. Jumpanya Idok dekat FB aja. Dan bila you dah ada, dan breakthrough saya ataupun turning point saya ialah apabila dia kata a good PhD student knows when to stop. Okay. Ataupun knows when to stop. A good PhD student knows when to stop. Maksudnya udahlah tulis tu. You have to remember ya, PhD ni apa dia? Okay, sekejap bagi saya habis dulu Saya kalau dah bercakap dia boleh simpang siur. Okay, anyway, lepas tu the breakthrough ataupun turning point saya adalah apabila BSM call. Sebab saya kan staff UM kan. Dia call. Hello Aziz, kawan-kawan. Inilah masalah dulu pegawai kan. Kawan-kawan lah ni. Aziz, bila dia kata hang nak hantar hangnya PhD ni. Kalau hang tak hantar nanti kita orang tak bagi hang bulan depan tahu gaji. Dia threaten saya macam tu. Lillahi ta'ala, demi Allah saya tulis chapter 5 saya tu, duduk, bangun, okay, dia gini, bangun tidur, solat, tulis PhD, anak sekolah ke apa 2 minggu tu saya cakap dengan suami, Dotten, I'm not going to be supir ke apa. Saya memang fokus. Saya hanya solat, mandi, makan, tidur, masak pun hidup. Apa-apa urusan rumah tangga saya ketepikan. Saya buat sebab punyalah takut tak dapat gaji. Yelah tak dapat gaji macam mana nak makan kan, macam mana nak bayar hutang semua kan pada waktu itu. Jadi saya tahu that hey, I did it. And within that 2 weeks, I terus submit. Dan within that submission, okay.
Isu saya pula adalah apabila saya menunggu Viva selama hampir 9 bulan. Itu pada saya sangat tidak adil dan rupanya surat saya dah dapat dah selepas 6 bulan. Kalau dapat tu, kalau mereka usahakan, saya dah boleh graduate. Tetapi pada waktu itu adalah diorang ada pertukaran lah dekat fakulti. Bukan kita blame tidak, saya bercerita saja. Tapi saya selalu berpandangan begini, Allah knows best. Jadi saya masih habis mula 2011, habis senate semua 2015 saya dah dapat title doktor. Kita mula 2011 hujung tahun kan, bulan 11, kita mula bulan 10 kan, 2011 bulan 10, saya dapat senate letter bulan 11 tahun 2015. Okay, dan nak jadi cerita, Allah tu like I said lah maha kaya, dia beri saya pada tarikh anak saya pada waktu tu dapat UPSR dan UPSR tahun 6 kan. Lepas tu cikgu dia call sebab saya memang aktivis sekolah. Aziz, kenapa tak datang? Kenapa you tak datang ni? Liana ni nak ambil UPSR, dia marah saya tau. Saya cakap, I Viva lah. Viva you tukar je lah. Kenapa? Dia ingat saya masa tu pensyarah kan. Saya kata, saya lah Viva. Okey. Lepas tu dia cakap macam ni tau. 5A. Dia cakap kat saya. Okay, sebelum tu nak masuk Viva ni, 5A. Okay. Bila anak saya dapat 5A, saya daripada berdiri terus terduduk mencangkung kan. Mencangkung tau, bukan duduk sopan-sopan hidup. Saya mencangkung sampai menangis. Lepas tu kawan-kawan saya adalah yang rapat kan. Lepas tu dia cakap, anak aku 5A. Okay. That's the good thing. You know why? Selepas itu, bila saya masuk dalam Viva, semua nampak saya senyum, happy kan? Viva saya lillahi ta'ala 15 minit je. Yang dalam tu yang jadi sejam tu sebab dia borak-borak, gelak-gelak, okay. Sebenarnya 15 minit je sebab that positive vibes and then you menulis. Okay, now I'm going to go through, it's not about my daughter tapi sebenarnya I'm going to go through with you like what happened. So this is what I want to share with you, the finishing line, okay. So part 1, kita tak ada, yes betul Ihsan, kita tak ada terus mula-mula kita kalau marathon ke apa kan ada mula kan, tak ada. You kena terus the finish line. Kenapa the finish line? Because I remember if you kept on saying you just begin, baru mula, sebagai seorang counselor saya realise itu adalah cara kita defense mechanism kita. Ego kita ni sebenarnya bagus ego kita ni sebenarnya itulah salah satu tafsir yang salah. Orang kata ego lah kau ni, orang salah, kesian tau. Dalam psikologi ego ni bagus sebenarnya. Ego ni sebenarnya dia membuatkan kita fikir secara rasional. Dia macam adult. Satu lagi ialah parent iaitu super ego, satu lagi ialah ID, kita panggil iaitu keanak-anakan dalam diri kita walaupun kita adult. Kalau kita terlalu mempunyai macam okay tak apa, aku nak macam ni, aku nak macam tu. Mungkin super ego kita terlalu kuat. Yang parent tu kan dia macam ada perfectionist, moral. Tapi ego ni kadang-kadang bila kita rational dan kadang-kadang kita dalam bahaya, dia akan menyebabkan kita ada defense mechanism ataupun mekanisme bela diri. Itu yang kita kata macam aku nak mula, aku baru lagi sampai bila pun lah kita akan sentiasa baru sebab kita tak mula-mula. So saya kongsikan dekat sini terus ke garisan penamat. Kenapa garisan penamat? Itulah soalan dia. Where are you now? Okay, nyanyi. Where are you now? Ada lagu tu. You kat mana sekarang? Okay, you boleh cakap saya di semester 3. Tak nak. Saya tak nak tahu semester berapa. Saya nak tanya, you punya penulisan di mana? Saya dulu pun sama juga dengan Khalis. Saya PD second semester. Selepas tu lah saya duk relax. Sebab ingatkan senang kan. Data collection saya pun sekejap aja. About 2 months data collection sebab budak-budak ni mengandung. Saya tak boleh lama-lama. Nanti bila diorang dah melahirkan, saya dah tak ada respondent. So every week I have to see them. Okay, so I go with them the last trimester. So that's why saya kata saya punya collection of data tu sangat cepat. Dalam 2 bulan lebih macam itulah. Tapi tidak sampai pun 3 bulan, 2 bulan lebih. Okey lah, anggaplah 3 bulan. Tapi selepas itu bila dah kita dah transcribe, transcribe verbatim, so benda ni, where are you now? You need to check yourself, you dekat mana? Apa benda yang you tak selesai? Apa yang tinggal sebenarnya? Kadang-kadang kita tengok macam tadi kan, bila kita kata banyak sangat, bila kita kata benak, tak apa nanti benak saya kongsikan Cik Taufik.
Taufik ke Tamsir tadi, minta maaf. Okay, lepas tu dia kata, lepas tu apa yang tinggal. So kita fokus benda-benda yang sedikit itu daripada benda-benda yang apa lagi belum buat, apa lagi yang alamak aku macam ni. Okay, macam tadilah bila saya berbual dengan one of my staff, sebab tomorrow kita orang ada audit AUNQA. Saya cakap dekat dia, kita tak buat 2025 punya ni lah, ada data. Boleh tak kita buat? Lepas tu saya kata dia PDF. Saya memang tak berapa bijak Canva lah ya. Saya cakap terus terang, saya pandai PowerPoint lah. Itu pun pandai ada level-level dia lah kan. Tak adalah pandai cemerlang. Okay, saya cekap lah sikit kat situ. So saya kata Canva saya tak pandai tapi saya tahu kita boleh buat. Tapi bila dia kerap bercakap, tak boleh doktor, tak boleh doktor, saya cakap no, there is no such thing as tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah elak daripada mati sahaja. Okay, kita tak tahu bila kita nak mati. Yang lain semua boleh. So you buang perkataan impossible. You tukar kepada I am possible. I cakap kat dia. So to all of you, I'm gonna ask you to change that impossible to I am possible. That you can make it. Because I can. You can too. Burnout ke apa tu, saya pun lalui. Nanti kejap lagi saya kongsi. So jangan rasa bersalah kalau nak rasa burnout. Cuma perkataan itulah nanti kita betulkan ya. So what does submission ready mean? Ini di sini, okay. Yes, you can make it. You will do it. You can handle this. So, okay, dia macam ni. Saya cerita sikit dari sudut psikologi. Saya selalu juga keluar di TV. Kalau Google nama saya, baru ni saya berkongsi tentang bagaimana kita nak latih otak kita untuk be positif. Kita tidak boleh sentiasa positif. Kita takut jadi toxic positif. Kita kena rasa lelah tu. Rasalah. Tapi janganlah lama. Nanti lelah kena pakai ni pula. Panggil apa tu? Pakai benda tu. Tak nak lah. Maksud saya lelah ialah letih, penat. Itu biasa. Saya pun letih. Saya pun penat bekerja. Saya pun penat dulu. Saya ingat lagi ya. Sampai sekarang pun letih itu tidak ada. Sampailah kita ni. Kerja itu sentiasa ada kan. So what I'm trying to say to you ialah, okay, otak kita begini ya. Dia interesting. Bila you kept telling yourself, I cannot do this, bukan I cannot, susah, PhD ni susah lah. So, you akan create satu benda yang kita panggil negativity bias. You akan jadi negatif. Sebab dalam otak kita ni ada ants. Okay, apa maksud ants? Ants semut kan? Semut tu kalau kena gigit, semut tu tak kisahlah, bukan semut api pun sakit kan? So, tapi ants ni ialah automated negative thoughts. Dia akan, okay, jemput masuk. Ni yang saya, student saya dah masuk. Okay, Anda tolong tutup pintu sayang. Okay. Ants tu ialah automated negative thoughts di mana tiba-tiba tak boleh bercakap pula sebab saya nampak kopi dia belikan saya kopi. Okay, ini minta maaf. Automated negative thoughts di mana anda, bila anda kata tak okay, anda, okay, minta maaf. Negativity bias tu dia akan tertarik kepada negatif sebab kita macam magnet tau, kita manusia, kita dilahirkan seperti magnet. Magnet apa? Magnet yang tertarik dengan benda-benda negatif. Cuba cakap tak cantik, terus rasa down. Cuba cakap awak ni tak kacak lah, awak ni pendek lah, awak ni tak bagus lah. You kept telling yourself that, you are creating negative. You macam absorb tau. Macam magnet di telinga yang you absorb negativity bias, otak kita pula dia akan cari tau. Dia akan cari benda-benda. Yelah sebab dia kata cakap itu adalah doa. So that's why kita cakap benda positif, saya boleh buat. Dia susah tapi saya boleh atasi. Kita acknowledge benda itu. So sebenarnya dia gini. So you ada compassion, you ada apa panggil confirmation bias di mana otak tu mula dah dicari-cari. Betul lah kau tak pandai, orang lain dah PD, kau tak siap-siap lagi. Apa benda lah kau ni? Otak cakap dekat diri you. Sebab dia akan mencari-cari, dia kan store data kan. Dia akan mencari data-data yang you tak sempat. Setiap perjalanan PhD ni janganlah dibanding bezakan. Ada orang sewaktu buat PhD mungkin dia rumah dia terbakar, na'udzubillah min zalik. Ada orang sewaktu tu dia ada yang bercerai, ada yang mengandung, ada yang macam-macam lah isu. So tak sama. So sekarang ni saya hendak awak semua bila rasa negatif, yes, negativity bias. So saya nak awak pakai teflon. Tadi magnet kan kat telinga. Sekarang ni saya awak nak letak teflon. Teflon tahu apa tak? Ni kalau saya tanya jejaka handsome di sini, tahu tak apa tu teflon? Teflon tu kalau kita masak, kan periuk yang non-stick tu, dia guna itu ialah teflon nama dia. Saya nak kita semua letak teflon di telinga atau dalam otak kita. Bila ada benda negatif yang mengatakan saya tidak boleh, kita tukar, kita terus
magnet tadi tu, kita buang magnet tu jauh-jauh, kita gantikan dengan Teflon. So that dia akan masuk, dia akan cuba masuk tapi dia melantun. Kadang-kadang Teflon ni bocor dah lama kan, dia masuk dalam diri. Okay, dia masuk dalam diri. Tapi kita kena sentiasa rasionalisasi. Ingat, itu adalah otak kita berfikir. So that is why what you say is actually very important to counter back. Okay, so ini yang kita kata submission ready. Sampai bila? Sampai bila tak siap-siap kalau nak perfect. Okay, apa maksud progress dengan perfection? Saya adalah orang yang sentiasa nak benda perfect. Semua nak cantik. Kalau student saya pun dia tahu perangai saya. Kalau nampak salah eja, nampak garis kat tepi-tepi dia belum justify, saya sakit kepala. So dari awal saya dah ajar. Guna formatting dulu. Format page numbering, format Roman, lepas tu kita asingkan format dari awal. Lepas tu you out type lah. Lepas tu tak payah pening-pening lah nak type apa panggil ni, type what you call that, bila list table ke apa, nak type nombor. Itu 2 minggu tau nak buat, nak check page lah semua check. Kita boleh guna automated. So guna navigation pin, lepas tu guna dekat atas semua tu. Saya memang ajar semua PhD student saya dari awal supaya masalah formatting jangan peningkan kepala saya lagi. Sebab kalau ni, kalau tak ikut cara saya, memang saya tak naklah kata bom, tak baik. Okay, tapi saya bebel lah. Saya kata apa ni, benda-benda ni tak nak. So yang itu dari awal, dan kemudiannya kita fokus kepada siapkan aja. Okay, satu lagi, bila kita kata submission ready, you will never be ready. Okay, you will never be ready. But at least bila you nak hantar tu, make sure lah ada jugalah, jangan, okay, kemas penulisan, janganlah, okay, I will insert this later, tak ada, okay. Kalau tak ada pun tak apa, just explain. Okay, satu yang kita nak faham ialah perfection. You can never be perfect. Okay, kita tengok diri kita sendiri. Okay, macam saya kan sekarang, mungkin saya tak puas hati dengan diri saya. Asalah baru umur macam ni dah sakit, tak perfect. Asalah umur macam ni, yelah dah mula kan ke arah menua tu, jadi adalah macam kena jaga gula. Kopi ni tak ada gula kan? Okay, nasib baik dia bawa kopi tak ada gula Terima kasih. Nak jaga high blood pressure, tak dapat makan ni, there will never be perfection. Lepas tu hidung kembang, mata ni sepet, contoh. So sama juga dengan penulisan, you can never be perfect because you are not AI. AI pun salah kan. It's always about progress. Ingat tu, it's always about progress. Now part 2, kita nak tengok thesis gap. Okay, bila saya kata thesis gap, ini bukan gap yang you buat dekat dalam literature review, bukan gap tu ya. Saya nak cerita tentang knowledge gap. Saya nak minta maaf, tapi setelah beberapa lama saya dengan beberapa pelajar saya memang kalau pelajar datang kat saya interview dulu sebelum jadi student saya juga akan tengok kebolehan mereka, sama ada mereka dapat berfikir. Okay, gini, bila saya sebut knowledge gap, berfikir itu, ada student pernah datang jumpa saya, doktor, so macam mana? Doktor ni pun macam dia tanya kita pula padahal dia nak buat research kan. Itulah nanti ada pula gap dengan supervisor. Ada kat situ kan? Supervisor's feedback gap. Dia gini, knowledge gap, sebelum you nak buat apa-apa, you sendiri kena faham tentang apa itu methodology. You kena faham, you nak buat quali ke quanti. So benda-benda macam tu, you nak kena tahu capability you untuk pemikiran secara kritis. Itulah PhD. PhD ni bukannya nak selamatkan bumi, nak tulis macam-macam idok. Kecil je. Okay, contoh kan, you bayangkan ini bumi bulat bumi. It's just a speck of dust. Mungkin it's not even dust, it's zarah, atom yang tak nampak, kecil je, speck je, macam tu. Jadi kalau you rasa you tak ada knowledge tu, it's okay, tapi pergilah cari. Okay, ada kadang-kadang pelajar ni dia ikut thesis, macam saya lah, student saya banyak buat kualitatif dan IPA. Lepas tu saya tanyalah, apa yang membuatkan kamu fikir kamu kena buat begini? Okay. Oh, sebab thesis doktor, ya Allah, thesis saya tu zaman bilo, tu zaman 2015. Now dah 11 tahun kemudian, 2026. Dan saya tahu thesis saya tu apa yang saya tulis dan cara saya explain. So jadi kamu buat sebab kamu tiru saya dah salah dah tu. Kamu kena buat ikut apa yang Smith and Smith bagi tahu ataupun Flower and Smith bagi tahu. Bukan saya punya thesis, faham?
Dan writing gap. Writing gap ni apa pula? Identify your biggest gap. Apa dia? Penulisan you bagaimana? Kadang-kadang saya selalu pesan dekat student-student saya. Macam ni Farhana depan saya. Tulis je lah Farhana walaupun sebaris. Yang penting you tidak rasa bersalah. Itu yang saya buat setiap hari walaupun saya ni mungkin tertinggal saya punya PhD tapi tipulah juga. Sebab setiap hari memang saya duduk walaupun sepotong ayat. Berkenaan boleh. Tanya je lah aja. Tanya. Jangan tunggu. Tanya terus. Prof, saya nak tanya tentang gap ni kan. Saya buat kualitatif, saya dah CD dah. Saya buat kualitatif sebab kajian-kajian lepas saya tengok kebanyakannya kajian saya tentang tajuk saya tu dibuat dalam kuantitatif. Dan saya juga pernah menjawab soalan one of Readers. Researcher tu punya yang researcher tu saya jadi dia punya responden kuantitatif tu. Jadi majoriti menjawab kuantitatif tetapi masa saya isi tu saya nak jawab tetapi tidak ada ruangan dekat situ. Jadi saya pun buat kualitatif. Saya buat kualitatif, saya dah transkrip, saya kan dah CD. Jadi tiba-tiba saya merasakan benda ini sebenarnya orang yang berkaitan ni tahu je kot. Faham tak macam tak faham sebenarnya. Fana faham. Fana pun tak faham. Dia pun muka dia blur sikit. Saya pun blur ni. Boleh ulang balik tak apa what you trying to say? I know first quantitative, lepas tu buat saya quantitative. Lepas tu bila saya baca jurnal-jurnal ada bila kita baca artikel-artikel dia orang. Tidak benda ni tidak dijawab. Persoalan yang kan persoalan persoalan tu tidak dijawab. Dan memang tiada dalam tak tahulah tak tiada lah. Tapi bila kita dah dapat jawapan, kita dah buat, kita dah dapat jawapan, tiba-tiba saya merasakan hanya ahli-ahli akademik je yang tak tahu, tetapi dari sudut mereka tu tahu. Bila saya CD saya dah lulus tetapi daripada persepsi saya sendiri. Faham tak? Okey, Cok. Nama pun persepsi. Macam mana you tahu dia orang tahu tapi yang lain, yang mungkin yang lain tak tahu tetapi orang-orang tu tahu? Macam saya rasalah, saya je saya rasa macam tu lah. So rasa tu tolak tepi sebab bila kita buat PhD memang semuanya data. Okay, sebab contoh for example, if you come to me and say this, saya akan tanya siapa yang cakap, saya rasa, that is sweeping statement. So kita semua nak kena ada citation. Semua kena ada citation, kena ada proof, evidence is empirical study lah. Tu sebabnya, tapi I'm trying to understand what you're saying. Ramai orang buat quantitative data because and then there is one part that you feel dia tidak menjawab soalan and you did qualitative, betul? So ini ialah how I actually did my study. Bila I tengok ramai orang find out faktor tentang kenapa mereka mengandung ataupun kenapa mereka berisiko, tapi they don't understand what goes in the mind of these young ones. Jadi itu sebab saya buat kualitatif. Bila saya buat kualitatif, saya dapat jawapan saya. Okay, saya dapat jawapan saya dan ia membantu untuk saya contribute to theory, contribute to knowledge gap. Yang itulah. Tapi apa sudut pandang mereka tu tahu atau tidak tu saya tolak tepi sebab saya tak tahu pun apa mereka tahu. Faham tak Aja? Jelas tak? Jelas. Daripada segi saya jelas. Okey. Daripada teori adalah sumbangannya, cumanya kita merasakan agaknya kita rasa bila kita dah tahu tu macam kecil je kajian kita, faham tak? Tapi tak tahulah. Actually kajian kita tak kecil. Kajian kita tu apa yang kita nak buat tu mungkin kita rasa kecil tapi impak dia besar sebenarnya. Tu sebab saya kata it's like it's like bumi, it's just a speck of dust but you still contribute. So it's okay. Alright. So when I talk about writing gap here, sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan ialah apa benda yang kenapa you berhenti? Apa yang menyebabkan you berhenti? Apa dia, motivasi dah tak ada ke? So sebabnya ada motivation gap tadi. Time gap, apa yang membuatkan kita lambat? Kenapa kita tak sama dengan orang lain? Jangan samakan. Don't start comparing Dan mungkin dekat sini confidence gap kita juga. Confidence gap, nanti supervisor tu saya nak bawa juga. Confidence gap, kenapa kita mula rasa macam lagi banyak aku kaji, lagi banyak aku tak tahu.
itulah dunia, itulah rahsia semua, Allah je yang tahu. Banyak benda macam saya sendiri. Kadang-kadang bila dengan student kan, dia orang selalu cakap, oh Dr. Aziz banyak ilmu, banyak ni. Saya kan sebenarnya, saya selalu cakap dengan Farhana. Farhana ni is one of my student yang memang saya dengan dia dari dia kecil muda. Daripada degree sampai masters, now doing PhD. So saya banyaklah berkongsi dengan dia. Sampai saya kata that saya banyak tak tahu benda. Sebab apa tahu? Semakin you mengkaji, semakin you tak tahu. Itu normal. Sebab semua tu memang ilmu Allah tu luas. So then I stop there. I stop questioning dah. Okay. Tapi bila kita buat PhD, soalan-soalan yang kita tanya ialah so what? Apa lagi? Apa lagi? Jadi kalau student datang kat saya tanya soalan. Contoh, Farhana, kenapa nak buat kajian tentang child abuse? Atau child abuse banyak kan, so kajian dia adalah berkaitan dengan nak develop questionnaire untuk saring kenapa nak buat pasal ni. So dia akan jawab, oh sebab sekarang banyak child abuse. Saya akan tanya, my soalan next is so what? Banyak je saringan kat luar. Lepas tu dia akan jawab apa lagi? Konteks okay, untuk dia dah jawab tadi. Untuk public sector ada doktor, untuk private sector tak ada. Okay, tapi private sector kita tahu dia orang saring memang kuat kan. So what? What is so interesting about that? So I need to develop to help, dia kata. So what question ni akan buat you sampai tersandar kat dinding. Bila orang tanya you, semua jawapan you dah ada. So what? So kadang-kadang bila supervisor ni, back to supervisor feedback bila supervisor you tanya, bukan bermaksud supervisor tu nak challenge you tahu, tidak. Supervisor tu dia nak tahu, dia nak tengok you faham ke tidak sebenarnya. Mana yang supervisor punya tu? Okay, saya terus tunjuk ke supervisor lah ya. Okay ni, ni supervisor dia cakap apa kat sini. Dia kata, how you see yourself, complex human being. You ada hope, you ada dream, you ada aspirasi. Oh tak nampak slide dah. Oh tak nampak ya? Aduh. Nampaklah kalau tukar je dia tak nampak tau. Okay, sabar ya, saya tukar. Sekejap ya, saya share balik. Saya rasa sistem dekat fakulti pendidikan ni a bit slow. Wi-Fi kan? Ada problem Okay, nampak dah? Nampak? So, bagaimana anda melihat diri anda? Saya tunjuk atas dulu. Complex human being. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak? Dia tengah keluar, Dia tengah sharing, dia lambat sikit. Okay, ya Allah, ya Tuhanku. Kan share screen pula. Try restarting browser. Aduh. Sekejap ya. Dia tak boleh tukar kepada full screen. Saya tukar full screen sebenarnya. Dia tukar full screen, dia hilang. Tak maaf. Dia tengah share sekejap Sistem kami di sini agak lambat hari ni. Itulah masalah. Saya ingat Aminah jemput saya pergi sana tadi. Saya berdiri ada apa? Oh online. Saya lupa sebenarnya. Okey tak apa. Kalau tak nampak pun saya cerita je lah dahulu ya. Sebab nanti risau lambat. Dah keluar dah. Dah keluar. Dah. How you see yourself? Complex human being. Ada angan-angan, ada dream, ada aspirasi. Tapi sebenarnya, how does most professors see you? We see you as a brain. Otak you je kita nak tahu. Sebab itu yang maksud saya, critical thinking is very important. And sometimes I like robot tau. House research. Okay. So ini yang saya nak kongsikan. Kita terus lompat ke part 5, minta maaf sebab tadi kita cakap pasal supervisor. So nanti saya tak tunjuk ni lah. Supervisor feedback is not rejection of you. It's never. It's about the work. Kadang-kadang saya dengan Farhana pun bila saya passionate, saya ni mungkin cakap suara lembut ni kan. Tapi bila saya passionate, saya apa pasal buat macam gini? Kenapa macam gini? Tapi tak adalah question dia. Sebenarnya nak suruh dia berfikir tu. So kalau dia tak kenal saya lagi, nasib lah kan Fana. So tu sebabnya you kena mengenali supervisor you bagaimana. Dan of course kita very academic lah kan, berbincang. So kita bukan mempersoalkan your worth as a researcher, tapi kita nak tengok you ada tak buat feedback tracker. Kadang-kadang Farhana ni sendiri pun bila dia hantar kat saya, dia terus buat pembetulan, dia tak guna tracking. Track changes, dia tak guna track changes. Apa yang jadi selepas tu, Fana ambil balik,
letak balik track changes, saya nak tengok awak buat ke tidak. Sebab apa tahu? Sebab kita letih tengok benda yang sama berkali-kali. Kita tak ada masa nanti nak baca berulang-ulang. Jadi bila ada track changes, saya akan lihat balik kat mana komen-komen yang saya komen yang dia dah betulkan ke tidak. Lepas tu group komen pun bagus. Bila let's say kalau ramai-ramai, kita ada group sendiri. Macam saya ada group dengan supervisi saya. Okay, dan saya selalu cakap kat dia, cakaplah dengan group dulu sebab penat tau kadang-kadang kita nak ulang-ulang cakap. Bukanlah penat sebab kita kan sibuk juga. Jadi kita suruh dia bincang dengan kawan-kawan sampailah mereka dah tak boleh jawab, saya tengok dalam group, dan saya akan masuk. And then kalau let's say anda tak jelas, contoh bila saya cakap guna bombastic word. Okay. Farhana, I want you to go back and talk about the original comments, lepas tu descriptive, lepas tu linguistic, conceptual. Okay dah, lepas tu I calibut. So dia mungkin tak faham. So tanyalah doktor ni pasal apa. So I can explain. So this is about feedback tentang IPA, interpretative phenomenological. So this is what you need to do. So and then I will ask again, you dah baca ke belum IPA sebab itu So kita akan suruh dia baca dulu dan come back and discuss. But I will usually not tinggalkan anak-anak didik saya tergantung. Sebab mungkin dahulu saya sendiri mempunyai orang kata tu bila nak dapatkan jawapan kadang-kadang nak jumpa susah. So bila dengan anak-anak didik saya ni, saya cuba untuk jumpa mereka selebih kerap unless saya terlalu busy, tapi saya tidak pernah tidak jawab dia orang punya WhatsApp. Okay. Okay, and then written revision systematically tadi tu yang saya cakap tu lah, adalah track changes is untuk mata kita sebab ada bila bagi semula kita nak cari balik tang mana. Saya memang pulang balik. I kata you highlight balik. Kalau tidak saya tak mau semak. Kenapa? Kenapa? Bukan sombong. Sebab nanti kena baca balik semula. Lepas tu dah tak ingat. Kan? So avoid waiting until everything is perfect before contacting the supervisor. It's okay if you don't know the answer. That's why you have a supervisor. Okay, another thing that I want to share with you. Yang ini. Kejap yang ini dia kata meeting of the minds. Bila yang atas tu sebenarnya gambar dia saya tak nak besarkan sebab kalau saya besarkan anda tak nampak nanti. Apa yang dia cuba tunjuk adalah ulama dia ni nanti sedang what you call that, assessing me. Okay, dia tahu, my professor ni tahu yang I tak buat kerja sebenarnya. Sebenarnya mungkin you punya supervisor tu tengah fikir, alamak kejap lagi nak ambil anak dia, kejap lagi nak buat curriculum review kejap ni. So jangan runsing nak jumpa. Saya dulu nak jumpa supervisor, setiap hari saya baca Yasin. Sampai last tu bila dah baik dengan supervisor, saya cakap kat dia, masa tu dia doktor belum prof. Doktor tahu tak setiap kali saya nak jumpa doktor saya akan baca Yasin. Alhamdulillah lebih rapat dengan Allah. Dia pula jawab. Okay. Lagi satu, ini dia do X. Any of you have any problems, let me know. Okay, kita akan suruh you buat macam ini. Okay, kalau problem let me know. Lepas tu kita macam saya lah juga punya perangai ni. Okay, tapi make sure sebelum you bagi tahu saya dulu, try to fix yourself. Okay, kalau belum, ni biasa kan. Kalau tak boleh fix, borak dulu dengan kawan-kawan, baru borak dengan saya. Kenapa tahu? Sebab saya ingat waktu saya dahulu, saya pun begitu. You kena ingat tak semestinya your supervisor tahu bidang you. Macam saya, Farhana sedang buat dia apa? Delphi You guna apa? Delphi kan? Fuzzy Delphi dengan ISM. Okay, ISM semua tu lah. Ada benda yang saya tak tahu. Tapi dia mengajar saya sebenarnya. Tapi saya taklah cakap, Fana, I tak tahu. Tapi mungkin dengan Fana saya kongsi je. Saya cakap, Fana, I'm not well versed with this. You go and find out. You do it yourself. Kalau you tak tahu, you pergi tanya orang dulu. Then you come back and explain to me. Then at the same time, I will also read. So you have to remember that. Okay. And only come to me after you spend months on the problem and have exhausted every possible. Okay, yang ini saya tak buat. Saya tidak akan kata jumpa saya berbulan-bulan. Dia kata kat sini, you've spent months on the problem. I will not do that. I will ask you to come and see me. Kalau dah tak dapat jawapan, dah usaha, come back and see me. Kita sama-sama selesaikan. Jangan fikir, supervisor tak selesaikan. Ada seorang pelajar saya yang dia datang tiba-tiba dia dah hantar chapter 4. Saya kata, aduh, saya selalu kejar awak. Saya ni dikenali sebagai mungkin student saya seorang ni nakal. Dia dah jadi doktor dah. Dr. Ashraf. Dia kata saya ni macam hantu yang mengajar, yang menghantui hidup dia. Kenapa? Dekat FB ke kat mana kalau saya nampak dia post, mana thesis. Okay. So
bila I kejar, you tak respon, tiba-tiba you datang dengan chapter 4. Kalau saya semak, something is wrong, then jangan marah. Okay, that's what I said lah. Sebab at the end of the day, that's what we need to do. Okay, now, psychology ni kita patah balik the psychology of not finishing. Perfectionism, kita dah discuss tadi tu. Tak ada benda yang perfect dalam dunia ni. So hantar je. Tapi janganlah teruk sangat lompong-lompong. Kalau lompong-lompong saya pun kata apa benda ni lompong-lompong hantar kat saya. Pergi siapkan. Saya pun tak nak sebab saya pula kena fikir. Okay, this is your work. This is your baby. Procrastination, I will start when I have more time. Lillahi ta'ala. Kita memang tak akan ada masa nanti. Masa apa yang you nak cari memang tak ada. Lepas tu, I don't want to look avoidance pula. I don't want to look at my supervisor's comment. Ada jangan ngada-ngada Tengok sebab supervisor's comment tu sebenarnya menyediakan anda semua untuk menjawab reader. Sebab kita dah ada pengalaman. Saya dulu pun terkial-kial nak bantu student. Sekarang ni, things that I question are the things that readers will ask. Okay, so you need to look at your supervisor's comment. There's no way that you cannot do. But if you disagree, macam ada seorang yang depan saya sekarang ni, kadang-kadang dia disagree nak cakap degil dia juga. Dia macam doktor tak boleh macam ni. Dia lagi dia comel. Tak boleh macam ni doktor, kena macam ni. Tak boleh, I pula macam tu kan. Doktor, lepas tu dia side. According to this, I diam. Okay, I kalah. Bukanlah sebab I kalah. Sebab dia cakap fakta. Bila fakta, saya okay. So janganlah overthink. Kadang-kadang dengan Farhana saya tegur, bukan Farhana je lah, saya ada ramai student kan, saya tegur. Jangan nak terasa-terasa bila saya cakap sebab kita bukan argue, kita argue professional. Kita bukan nak membinasakan atau nak mengaibkan awak. Tidak, kita nak bantu. Tapi kalau ada supervisor begitu, awak boleh je laporkan kalau dia menggunakan perkataan-perkataan yang kesat kan. Dululah ada kes-kes yang mungkin dipanggil bodoh, apa sahaja tak cerdik-cerdik kan. Walaupun halus bunyi dia tak cerdik, tak payah. Nah itu boleh je bawa ke peringkat ni. Tapi saya galakkan untuk doktor, saya rasa ayat doktor tu tak kurang manis lah. Mungkin doktor perlu ni, saya tak selesa cakap je. Okay, compare, jangan compare. Lepas tu all or nothing. If I tak boleh selesaikan 10 page dalam hari ini, maknanya tak payah tulis apa-apa. Itu ialah itu ialah kata-kata yang kita panggil cognitively, you ada banyak semut kat dalam tu, ia dah jadi tak rasional. Dia gini, nak tulis 10 muka surat tu bukan mudah unless you letak ABC 10 sampai dari page 1 sampai habis. Tapi progress ni bermaksud kalau anda tulis macam saya kan, yang kelakarnya dulu saya sampai sekarang saya share dengan anak-anak didik saya. Saya dulu kelakar. Kalau saya tak kerti nak tulis, saya punya penghargaan, acknowledgement tu dah 40,000 kali saya tukar. Kadang-kadang saya nak mengucapkan tanda syukur saya kepada Allah. Lepas tu Rasulullah. Sekejap lagi pada keluarga. Sekejap lagi kan esoknya tukar. Sebab saya dah tak kerti nak tulis kat lain. Saya dah ada writer's block. Okay. And fear of finishing, takut sangat sebab you rasa bila you habis tu you takut sangat you are being assessed. Perfectionism often disguises itself as productivity, bukan tidaknya makna. Okay, momentum strategy untuk anda semua, choose one task that you can do for today. Maybe today, lepas ni dah termotivasi, buat. Lepas tu buat je, sikit je 150. Lepas tu jangan fikir tau nak susun ayat cun-cun, tak payah, tulis je. Saya macam gitu. Lepas tu kan saya ni pergi mana-mana ada notebook kecil tau. Sampai masuk toilet pun tengah mandi ni, you tahu tak mandi, basah kuyup tiba-tiba keluar dengan basah-basah. Buku saya tu dah macam buku, dah jadi buku belacan. Kenapa? Basah tulis, tiba-tiba tengah mandi lah, tengah duduk toilet tu dapat idea. Tengah jalan lah, tengah drive dapat idea. Pernah saya tengah drive dapat idea, saya tulis. Saya cakap kat suami, tolong type, mami dapat idea. Dia pun type lah dekat phone dia, hantar WhatsApp kat saya. So every day, at least you do something so that you can track your progress. Sometimes if you have issues writing certain, especially chapter 4, macam mana nak menulis, chapter 5, it's okay. Sit down with your friends and then ni saya nak bawa kepada burnout atau isolation. Loss of structure tu kita tahulah. Jumpa supervisor pun ada duk tu. So I think you have to get to know and understand how your supervisor is. Orang dia macam mana? Macam saya simple.
Sebelum nak datang jumpa saya, at least you have read and you tell me what you plan to do. Then only I will give my input. Kalau you datang kosong, doktor boleh bagi saya tajuk, saya nak buat tajuk apa? I will not help you. Why? Because at the end of the day, kalau saya bagi awak tajuk, awak tak boleh buat nanti, awak tak minat. Minat tu penting, okay? Imposter syndrome, always believe apa? Always believe that you cannot do it, always believe that you are not good. Imposter syndrome, always believe that everybody else is good. Alright, now, so let's focus on this. Part 4, from thesis anxiety to thesis action. Ini yang saya kata tadi. Instead of, oh I nak kena siapkan ni. Okay, mungkin you boleh ubah sebab kita nak otak kita fikir benda yang, oh I need to finish. Finish tu perkataan yang sangat suka. Saya kena siapkan. Mungkin impossible kan, tapi kita nak jadikan dia possible, kita tukar. Hari ni saya nak revise findings, saya nak address komen-komen supervisor, cukuplah. So ini sebenarnya boleh buat your thesis writing tu more manageable. Alright, so the next one ialah yang ini. So bagaimana supervisor punya connection, inilah macam saya kata tadi supervisor connection, communication, prepare yourself before jumpa supervisor, be honest about your challenges. Cakaplah doktor, sorry lah anak saya Iris demam. Itulah saya selalu dengar dari Fana. Okay, anak saya demam, okay lah faham. Lepas tu nanti saya, dah lah cukuplah demam tu, mai datang jumpa saya, kita pergi minum-minum kopi. Oh saya selalu minum kopi dengan student-student saya. Sebab saya tahu masalah dunia ini memang memeningkan. Jadi kita akan jumpa kat pokok, kita pergi kedai mamak, kita duduk Q-Bistro sekali je. Lepas tu bising tak jadi. And then I will always tell them, these are my expectations. I don't want to see your face lama-lama sangat dekat UM ni. By 3 tahun, max 3 tahun setengah habis. Tu je. Okay, lepas tu out you go. Bunyi macam kasar kan, tapi tak. Cakap elok-elok. Okay. Please remember, know where you are. Honestly, you je yang tahu dekat mana your thesis stage. Know what is left. Contohnya, what is left, apa yang tertinggal. Bukan kiri what is left. Contohnya macam ni. I need to finish my thesis into specific task. Tadi kata-kata apa? I am going to specific task, I'm going to complete this part. Ubah daripada I'm going to finish tapi hari ni I nak buat ini. So bila you buat begitu kan, percayalah. Nyanyi lagu apa? Siti Nurhaliza, percayalah. Sikit sebanyak anda akan lebih bermotivasi sebab dia gini. Bila kita mula procrastinate tu sebab kita tahu dah banyaknya nak buat chapter 4. Nantilah jap-gi, layan, scroll. Lupa dah malam. So bila you kata saya nak address 3 komen je hari ni. Sebab komen daripada supervisor tu 10. Kalau komen dia senang-senang, buat yang senang dulu. Okay. Itu maksud dia spesifik. Keep moving. Tu kan nampak tak? From point A to point B yang tu kan, yang merah-merah tu kan ada dot tu. Berhentilah kalau penat. Take a breather. Go and watch Spider-Man. Go and watch movie. Saya pergi tengok Spider-Man baru ni sebab saya letih bekerja. Sebab saya dah sampai nak burnout. Saya sendiri nak sampai nak burnout. Saya rasa saya dah melalui kan. So I told my children, Mami you have to take a break. Jom tengok movie. Pukul 9 dia seret saya pergi kat movie. Saya pergi. Tapi dekat dalam movie tu dia orang tak tahulah saya tidur. Tapi lepas tu bangun. Lepas tu tidur. Tapi tak apalah. Yang penting happy. So find your way. So manage your procrastination. Keep on moving. No perfectionism. Jangan nak compete demands dengan kawan-kawan. You know it's your journey. Your journey. It's okay. Take your time. But don't take so long. Okay, yang ni belum habis lagi. Survive the difficult parts. Supervisor comment, jangan anggap tu susah. Untuk perbaiki revision, data problem, writing block, self-doubt. Apa doubt? Datanglah jumpa saya. Saya dekat Fakulti Pendidikan, tingkat 3, bangunan hub penyelidikan, pejabat Timbalan DKI Ijazah Dasar. Saya sekarang TDID. Mari. Then finish strong is when you can submit. But finishing well matters most. So this is what I have actually done. Kita dah tinggal part 5 tadi, supervisor saya dah tunjuk gambar-gambar tadi kan. Part 6 ialah your personal finishing plan. So this is like your finishing canva where I would appreciate you doing this. What is your current stage now? What is your biggest obstacle? The 3 things that you must complete next. Buat. Nanti kejap lagi ni, slide ni saya bagi dekat Aminah so that Aminah can actually share with you. So what is your next submission to my supervisor? Yang dekat depan saya ni nak pergi CD dah.
InsyaAllah 14 Ogos ni. So saya kata make sure pass, InsyaAllah kita sama-sama hari ni kejap lagi dia nak buat mock-up. Saya ajak juga supervisor seorang lagi. Sebab apa tahu? Sebab saya kata this is gonna be the best birthday present for me. My birthday is on Monday next week. So dia dah ketak tu. InsyaAllah tak. Dia happy je, dia senyum. So what is your target date? So what will you stop doing? Stop doing this to yourself. It's difficult. So soalan saya, you choose this task. You choose this path. You yang pilih. So you tak you kena buat. So tapi what will you stop doing? Stop being negative too much. Negative bukan saya kata tak boleh acknowledge lah. Alah lelah nyari ni, rehat. Sekejap lagi sambung. Pergilah minum Zeus, pergilah minum apa ke. Saya kan teringat nak makan Maggi tau. Saya bawa Maggi. Tapi asal saya nak makan je, adalah hamba Allah kat depan ni. Doktor jangan makan. Dah berapa minggu dah Maggi? 3-4 hari dah, 5 hari Maggi ni kat depan ni tak makan-makan. Sekejap lagi kalau dia tak ada saya nak makan. Enjoy yourself, bukan makan selalu ada. Dia nak curi dah. So my definition of done tu apa? Siapa yang can keep me accountable? You need to have your sparring partner. Macam dulu saya ada kawan saya yang mungkin cakap macam ni, alah PhD ni kita kena buat masak-masak tau. Kena masak tau. So saya tanya dia, you punya PhD ni dah berapa tahun? 7. I nak make sure dia masak. Saya cakap dia selamba je. I don't believe in masak-masak. PhD is just a speck of dust in the universe. Lepas tu bila dia dengar saya cakap macam tu, dia grad 1 semester early than me. Okay. So PhD is not about masak-masak. It's just a process of academic punya panggil apa tu? Alah lupa lah the word. Academic punya process that you want to share. Itu je. Tak payah nak fikir-fikir pening-pening nak masak. You nak masak apa? You dah letak Ajinomoto, you nak letak kicap berapa lama? 7 tahun you nak letak kicap. Masin lah lama-lama. Okay? So your definition is done is when if a good student, they know when to stop. Remember. Okay, I want to share tadi. Yang ni I sorok sebenarnya. Saya nak tunjuk yang ini. Okay. Yang ni Nampak tak? Stress level ni. Okay, nampak. Good. Ini saya nak tunjuk. Tadi ada orang tanya yang stress level dekat atas ni memang ada dekat dalam sistem ataupun dekat Google Image. Ada Ini yang counselor akan ajar. First kali bila kita buat PhD kita kat hijau. Laid back, honeymoon. Lepas tu kita pun mula excited menulis dengan kawan-kawan, pergi lepak Q Bistro, pergi dekat pokok. Tapi lepas tu kita penat. Kenapa kita penat? Sebab kita mungkin dah hilang arah. Lagi pula kawan tu dia dah buat dia punya study, dia dah tahu method semua. Kita pula lambat lagi, tak ambil lagi kursus research methodology. Lama-lama kita letih. Bila kita letih dekat optimum stress tu, first kita excited lagi ni. Walaupun kita letih tapi kita bring it on. Jom pergi sini, jom pergi sana. Lama-lama you exhausted sebab dah too overloaded. Dengan nak jadi ayah, dengan nak jadi ibu, dengan nak jadi pekerja di office, dengan nak urus apa lagi urus macam-macam lah. Masak semua ni lah. Saya lah tu. Lama-lama you mula ada burnout. Okay, yang kat bawah ni saya nak tunjuk. Okay, yang bawah tu saya buat. Sebab yang arrow tu. Stage burnout ni dia ada stage. Burnout ni dia bermula nak capai burnout tu. So tu sebabnya saya kata, betulkah anda burnout? Ataupun kita menggunakan perkataan burnout. So kalau saya dengan staff-staff ataupun klien, saya akan kata kita jangan sebut perkataan benar, ada tak perkataan yang sesuai sebab bila saya dah tunjuk benda ni. So sama juga kalau you tengok hijau di atas, dalam burnout punya fasa yang kat bawah tu kita panggil fasa, dia ada 5 kat atas tu 4 kan. Dalam burnout punya fasa dia ada 5, satu sama juga. Too little stress untuk stress punya phase, dia panggil honeymoon. Onset of stress baru nak stress tapi belum lagi, nombor 2 yang kuning. Chronic stress tu berpanjangan lebih daripada 6 bulan. So tu sebabnya kita tak nak jadi sampai kronik, kita kena ada self care. Kita kena ada masa yang okay. Tapi janganlah pula kejap-kejap ada birthday party, kejap-kejap nak kena balik kampung sebab dah cuti kan, cuti belajar. Lepas tu nak kena hari raya lama-lama. Yang itu saya baguslah in that sense. Saya cakap dengan ahli keluarga, especially mak dengan ayah, kakak dah jadi anti-social untuk 3 tahun ni. Ada yang birthday party macam uncle-uncle, kakak tak nak pergi tau mak. Mak jangan suruh-suruh tau. Sebab mak saya akan suruh, kakak kena join ni. Saya akan cakap mak jangan suruh tau sebab kakak kena berkhidmat untuk UM.
lebih daripada fasa ni mereka akan tarik balik kakak punya ni. So explain awal-awal supaya mak ayah semua faham. Dengan anak-anak, mami cuti jom, mami free. Itu kena faham. Okay. So dan stage 4 tu burnout kan. Now I want to show you the more interesting this one. Ini yang saya buat juga. Yang dalam tu memang ada stages burnout yang 12. Nampak yang kuning, lepas tu dia jadi orange, lepas tu jadi gelap tu kan. Kita tengok honeymoon phase tu dia ada 2. Satu, kita nak provekan ourselves that I can do this, saya dah dapat duit ataupun kita bayar sendiri duit kita nak bekerja keras, itu honeymoon. Lepas tu onset of stress, dah mula stress, dia ada 3 pie tu. Kita dah mula neglect our own needs, kita dah mula konflik dengan needs, mana yang penting, mana ni dah tak tahu dah. Lepas tu revision of values, dah tak apalah. Belajar tu stres sikit aja. Stres tu dia fizikal tau. Tapi kalau you tak jaga stres tu berpanjangan, you boleh takut ada kesan kesihatan you. Sebab apa kita ingat ni PET, PET, pemikiran negatif, dia akan ganggu you punya PET kan. Macam mana you ada binatang peliharaan, macam tu juga you kena pelihara diri you. Dia akan ganggu emosi dan dia akan ditranslasikan melalui tingkah laku. Pernah tak ada pemikiran negatif, emosi negatif, tingkah laku happy? Tak ada kan? Saya pula jadi macam cakap dengan undergraduate pula, minta maaf. Okay. Pernah ada tak ada kan? Selalunya tingkah laku pun negatif. So mulalah isap rokok, ambil vape, ataupun kalau yang perempuan tu shopping tak ingat dekat TikTok, lepas tu menyesal. Kan? Ada. So dia akan memberikan kesan semua ni. Kalau kita tak jaga, fikir banyak-banyak, apa jadi? Tak cukup tidur. Bila tak cukup tidur, apa jadi? Kesan kepada kesihatan, iaitu physical health. Semua 3 ni akan memberi kesan kepada kesihatan. You akan jadi migraine. Lama-lama migraine, tak jaga lama-lama stroke. Okay, percayalah. Emosi, sedih, duk, panic attack. Okay, kesan kesihatan, panic attack. Lepas tu kesan kesihatan lagi, sakit jantung. Mungkin ada diabetik, gula ataupun ni. Tingkah laku, maladaptive behavior. Lama-lama you jadi malas. Okay, kesan pada kesihatan apa dia? Bila dah malam makan, badan pun kurang sihat. Okey, yang kita nak tengok chronic stress. Bila ramai orang kata benak. Bila saya tengok diri saya sendiri, saya ni denial of problems dah lepas dah memang. Okey tak? Okey, sebenarnya tak okey. Sebenarnya saya tak okey. Waktu buat PhD tu saya stres. Tapi okey tak? Okey. Okey tak? Okey. Kita kan presiden, tak bolehlah kata tak okey kan? Lepas tu withdraw. Saya mula withdraw daripada jom teh tarik session, jom pergi minum kopi. Jom lepak, dia guna perkataan lepak, saya pantang. Tapi sampai sekarang pun saya pantang guna lepak. Anak saya akan cakap macam ni, Mami change the word to chillax. You have to chill and relax. Then okay. Tu yang sebabnya saya boleh tengok movie. Kalau dia kata Mami jom lepak tengok movie, I won't. Sebab to me lepak is buang masa. Sebab saya selalu percaya kepada demi masa while us. So tapi saya juga percaya kita kena rehatkan tubuh badan kita. Okay. So saya mula withdraw. That's when I know, saya bukanlah burnout. Saya sedang melalui fasa ke arah burnout, tapi saya di fasa 7 iaitu withdrawal. Obvious behavioral changes bila Fana cakap dekat saya, diam Fana. Lepas tu bila anak cakap sikit, shh. Bila suami cakap, sayang jom kita pergi makan. Makan. Dah mula. Tak marah je. Ataupun mula jadi pendiam. Depersonalisasi pula bila you tidak menjadi diri you. Contoh you nampak diri you, bayangkan you dalam bubble. Bubble tu apa? Buih. Dalam buih yang besar, you duduk dalam tu, you tengah float. Tapi you tengok orang kat luar. You nampak you tapi you tak rasa pun. You dah tidak lagi dalam diri tu. You dah macam, itu dah mula chronic stress yang berpanjangan. Lama-lama jadi sedih seorang-seorang, inner emptiness, rasa hidup ini tidak lagi berguna. Lepas tu mula dah ada suicide ideation, pemikiran negatif nak bunuh diri. Ada, jangan tak percaya. Lepas tu depressed. Itu adalah fasa burnout dah. Habitual burnout syndrome yang sukar untuk kita patah balik. Kalau burnout ni mungkin kita boleh patah balik lagi. Habitual burnout ni dia dah jadi apa orang panggil tu? Jadi rutin, ya. Itu sebenarnya. Dan yang paling penting ialah cuba kita bayangkan satu hari nanti bila kita kita kadang-kadang kena berangan, kita kena jadi angan-angan mak jenin. Kita bayangkan, aku nak ambil scroll ni dekat DTC, tu ada scroll tu. Sebenarnya kalau saya tunjuk PowerPoint ni kan, tangan awak, lepas tu tiba-tiba scroll tu datang, tapi saya tak boleh tunjuk. Kalau saya tunjuk dia hilang. So
bila anda bayangkan, macam saya kan, saya delay kan. Lepas tu bila dah next year saya macam alah tak seronok 2026. Tapi bila dah naik atas tu seronok je. Sebab setahun kan kena tunggu. Setahun lebih kan nak tunggu. Seronok je, bangga je. Okay, so feel the pride, relief and joy and lillahi ta'ala. Percayalah cakap saya. Bila anda habis je Viva, kan, buatlah anda punya pembetulan sesegera mungkin. Okay, walaupun dia kata major, kalau boleh buat dalam masa sebulan, hantar je. Lepas tu, selepas itu bila dah hantar tu, anda akan rasa seperti batu. Dia mungkin batu kepala. Saya rasa batu tahu, duduk atas kepala atau bahu. Sakit aja belakang ni kan. Hilang. Dia macam puff. Suami saya orang Cina, maklaf. Seperti mana yang dia katakan bila dia baca je syahadah, dia rasa, dia Islam dulu sebelum, dia kenal saya tapi dia Islam dulu sebelum kita berkahwin. Lama dia jadi seorang Islam tapi dia praktis semua dulu. Dia kata bila dia baca syahadah tu, dia rasa macam puff, hilang. Agaknya saya tak tahu rasa macam mana tapi mungkin perasaan yang sama saya rasa bila Viva tu dah selesai, dah batu tu dah, daripada batu besar, lori balak semua tu, tinggal batu lori kecil satu time, batu kerikil, hantar je pembetulan, hilang. Memang saya nangis. Sebab menangis kegembiraan. InsyaAllah, thank you. Saya nak ajak Farhana untuk kongsi sikit pengalaman. Sekejap aja. Farhana just duduk sini lah. Kejap lagi kan kalau pindah-pindah, dia hilang. Boleh? Okay, mari sini. Farhana tukar tempat dengan saya. Share pengalaman insyaAllah Ada dia hijab. Saya sakit pinggang hari ni. Sakit mana? Ya, Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Jadi mungkin boleh kongsi sedikitlah pengalaman saya. Tapi saya percaya pengalaman ni mungkin semua pun merasa. Dia semua Dr. Azil lah jemput saya. Saya pun staff di HEP, di Pusat Kebudayaan Graduan dan Kerjaya. Jadi kalau berkata tentang pengalaman ni, total saya buat PhD sekiranya sampai bulan 10 ni, 3 tahun lah. Kalau CD hari Jumaat ni tak ada apa, insyaAllah saya boleh complete PhD dalam masa 3 tahun lebih lah insyaAllah. Okay, total dengan Viva. Tetapi dalam, okay, saya boleh kongsikan, saya tak adalah kata saya bagus, tidak. Okay, kita semua sama. Cuma mungkin ada perkara yang mungkin kita boleh kongsi, yang mungkin juga boleh orang kata apa, kita berkongsi rasa dan juga pengalaman kita kan. Macam doktor ada cakap tadi tentang perfectionist, yang itu saya rasa sangat relate dengan saya. Sebab apa? Perfectionist tu masa saya di tahun 1 dan tahun 2, semester 1 sampai semester 3, saya tend to be very perfectionist. Kalau boleh nak hantar pada Dr. Aziz tu yang terbaik. Tetapi selepas semester ketiga tu, saya cuba untuk mengurangkan perfectionist tu. Sebab saya nampak bila saya terlalu perfect, dia akan sangat mengganggu emosi saya dan mental saya. Saya akan sangat mudah untuk stres. Dan dalam masa sama, tidak senang untuk saya lah. Mungkin orang lain lebih hebat. Tapi untuk saya, sebab saya belajar, bekerja dan juga berkeluarga. Ada anak dan saya sambung PhD saya tu masa anak saya umur 9 bulan. Jadi saya rasa tak boleh saya macam ni sebab saya tend to sangat mudah stres. Jadi saya kurangkan rasa perfectionist ataupun kurangkan rasa untuk memberi yang terbaik dan saya cuba buat je. Sebab saya ada satu pemikiran yang mana selagi belum hantar memang akan kena pembetulan. Betul. So tak boleh, maksudnya kita datang tu tak ada pembetulan, tak boleh. Selagi belum hantar yang final betul-betul di hari penghantaran tu memang akan ada pembetulan. Walaupun kita lepas proposal defense ataupun candidate defense even Viva, kita mesti ada pembetulan yang perlu dilakukan. Jadi bila saya mula develop pemikiran ni selepas semester 3, alhamdulillah memang ada progress. Sebab saya proposal defense saya buat di semester kedua. Maksudnya dalam masa 1 tahun saya boleh complete lah. Tetapi selepas proposal defense tu, saya mengambil masa 1 tahun lebih untuk saya faham kajian saya. Dan juga di masa sebelum saya nak pergi proposal defense pun sama, saya nak faham kajian saya. Sebab kajian yang saya buat ni adalah sesuatu yang baru. Dan
pemikiran kedua yang saya letakkan pada diri saya adalah saya tidak boleh berharap kepada supervisor. Saya selalu ingat sebelum saya nak jumpa supervisor, dan ini pun memang apa yang Dr. Aziz ajar, PM Dr. Aziz ajar daripada saya buat master lagi, sebab masa master barista saya pun buat di bawah penyeliaan beliau. Saya ingat, okay, saya kena faham sebelum saya bertanya kepada supervisor. Okay. Tapi memang adalah maksudnya kawan-kawan PhD, kawan-kawan master ni, dan even yang saya nampak lah bukti depan mata saya, dia tanya tapi dia tak tahu. Jadi dia mengharapkan supervisor tahu jawapan tu. Bagi saya, kita tak boleh buat macam tu lah. Okay? Sebelum kita bertanya tu, at least kita dah mulakan pencarian. Kita at least ada sedikit maklumat tentang tu sebelum kita bertanya. Masa kita bertanya dengan supervisor tu lebih kepada penambahan kepada apa yang kita dah baca. Jadi macam tadi kan doktor cakap tentang tak boleh berharap pada supervisor dan sebagainya, itu betul sebab yelah supervisor kita ada kerja dan sebagainya kan. So we have to be very independent, itu yang saya percaya lah. Okay. Dan yang kedua, saya rasa ini mungkin bukan, saya rasa ini sesuatu yang saya pun belajar lah. Okay. Bila rasa lost tu, saya buat satu statement dalam minda saya, rasa hilang seketika ataupun hilang daripada radar itu biasa dan tipikal. Mungkin kat sini mungkin betul, tapi itu saya letak, saya belajar benda ni, saya nak letak dalam pemikiran saya sebab memang banyak masa saya lost. Saya lost dengan apa? Saya lost dengan kerja, saya lost dengan maksudnya komitmen saya berkeluarga, ada anak dan sebagainya. Jadi saya memang lupa tentang PhD. Pernah saya satu ketika saya tak sentuh PhD thesis saya ni dekat 2 bulan lebih, dekat 3 bulan lah. Sebab saya betul-betul lost. Tetapi saya sentiasa ingat tentang big why. Big why saya adalah apa yang saya letak? Saya letak anak saya nombor 1 dulu. Saya fikir Allah kasihan anak saya ni, saya sampai PhD masa anak saya 9 bulan. Kesian dia. Saya macam tak sampai hati lah. Saya letakkan macam tu. Saya cari big why saya lah. Big why saya. Jadi disebabkan bila tu saya tolak dari saya, tolak rasa perfect, tolak rasa nak sempurna, baru jumpa supervisor, saya tolak semua tu. Kadang saya hantar je apa yang saya ada pada supervisor, lepas tu buat pembetulan. Buat pembetulan. Okay. Macam tadi doktor pun ada cakap tentang submission ready kan? Betul, you will never be ready, betul. Contoh macam hari ni sekejap lagi nak mock presentation pada Dr. Aziz dan juga lagi seorang supervisor, saya tak ready pun. Saya tak kata saya fully ready. InsyaAllah hari Jumaat baru ready lah. Sebab saya yakin kejap lagi mesti akan ada pembetulan. So saya ready dengan pembetulan sebenarnya. Saya tak ready untuk presentation lagi. Jadi sebab kita tak akan ready. Mungkin ada yang ready lah, tapi bagi saya tak akan meletakkan diri saya bahawa saya betul-betul ready. Sebab saya tahu selagi saya belum hantar final, akan ada sentiasa penambahbaikan yang boleh dilakukan. Even I will not say that my thesis or my research is the best. Sebab saya tahu dan saya menghargai bahawa dalam dunia kita belajar ni banyak ilmu kan, dah banyak ilmu. Jadi kita tak boleh kata kita the best. Dan saya ingat lagi ayat doktor, you cannot say that tiada kajian di dunia tentang apa yang you buat ni. Walaupun lah mungkin kita rasa tak ada jumpa, tapi mungkin kita belum cukup pencarian kita. So ayat selamat adalah as far as from literature review. Setakat pembacaan literature belum ada. So sentiasa letakkan ayat tu lah. Dan bila ada this kind of mindset, saya rasa dia mengurangkan rasa stres saya untuk perjalanan PhD. Macam saya cakap lah, ada juga kawan-kawan cakap macam mana you buat selama 3 tahun. Tak mudah sebab saya memang lost. Cuma saya rasa apa yang memudahkan sikit saya dapat buat dalam masa yang 3 tahun ni, sebab masa saya buat master tu, saya buat master by research. Jadi saya banyak belajar tentang asas kajian. Okay. Tentang contoh kalau kita lost tentang method kita, betul. Sebenarnya supervisor saya kedua-duanya tidak mengajar saya tentang method saya. Okay. Apa saya buat adalah memang saya belajar dekat luar, saya jumpa pakar. Contoh saya buat tentang DDR, saya memang pergi kelas pakar-pakar DDR. Kadang memang doktor pun tak tahu tapi saya explain dan doktor boleh relate. Jadi macam saya cakap tadi, kita tak boleh bergantung
100% pada kita punya supervisor. Jadi kita kena inisiatif dan kita kena sentiasa belajar tentang kajian kita tu. Okay, ada soalan Jawab. Kejap kita jawab. Macam mana counter procrastination? Oh, macam mana sebab sentiasa procrastination sebenarnya. Macam mana nak counter tu adalah you have to stop. Kejap, doktor nak jawab. Okay. Oh, okay. Okay, macam mana nak stop tu? Okay, sebab saya ingat, okay, kalau terlalu melayan procrastination ni, saya akan lagi lambat. Contoh, kalau saya layan mood, layan fikiran negative thoughts yang kami, saya akan lagi lambat. Sebab tu saya akan berbalik kepada big why. Saya letak je big why saya adalah anak saya. Saya kesian dekat anak saya ni. Tak boleh lebih 9 bulan aku sama belajar, dah banyak masa hilang untuk dia. Sebab itulah saya kembali kepada big why. Tapi layan je perasaan-perasaan sedih dan sebagainya tu, layan. I allow. Betul. Jumpa supervisor, betul. Dr. Aziz, yang satu ni saya seronok dengan Dr. Aziz, seronok. Okay. Adalah Dr. Aziz dia mengejar. Dia kejar. Jadi bila Dr. Aziz kejar tu, kita pun tak sempat nak, tak boleh lambat. Jadi kena cepat. Tetapi sebenarnya saya bersyukur bila habis cepat. Sebab saya rasa saya tak sabar nak habiskan bebanan ini. Saya tak sabar nak melepaskan batu itu. Saya nak perbetulkan sebab saya kaunselor, dia pun kaunselor berdaftar. Dia bukan bebanan. Dia challenge. Cabaran besar. Challenge. Okay. Saya tak sabar nak lepaskan cabaran itu. Sebab dah carry ni dalam, sebenarnya saya tak nak carry 5 tahun ke, saya tak nak carry 10 tahun. Kan, dapat itulah saya pun tak sabar. Saya tak nak sebab memang saya ada dengar lah ada orang buat PhD 7 tahun, 10 tahun kan. Maksimum saya pernah jumpa orang yang buat 10 tahun. Tapi saya tak nak sampai 10 tahun. Sebab saya fikir, no, saya nak habis cepat, saya nak dapat doktor cepat, senang. Saya fikir macam tu. Jadi saya letaklah ayat, walaupun klise ayat ni, sakit-sakit dahulu senang-senang kemudian, tetapi memang betul. Memang sekarang memang sakit. Dari PD nak ke CD berapa lama Puan? Lama Puan ambil masa. Okey, saya PD ke CD, PD saya semester kedua, CD saya semester ke-6 lah sekarang ni. Jadi kiranya saya ambil masa 4 semester. 4 semester. Saya PD 2024 bulan 6. Saya CD bulan ni. Kiranya 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Tapi saya ambil masa yang lama sebab saya buat kajian DDR yang mana ada 3 fasa, yang mana setiap fasa tu, setiap method yang saya perlu lakukan tu, saya perlu pergi ke kelas dan saya belajar untuk saya faham. Dan saya mengambil masa hampir setahun untuk saya faham dan saya pergi kelas, saya bertanya tentang method saya tu. Tapi nak kata saya pakar, belum lagi sebab saya masih lagi belajar dan cuba praktikkan lah. Okay, tentang method yang saya buat. Sebab saya ada 4 method yang saya gunakan dalam kajian saya. Saya sebenarnya memang tak reti bab-bab metodologi, tapi bila belajar saya faham dan saya tahu. Jadi kita perlulah mencari ilmu tu. Tak boleh 100% mengharapkan kepada supervisor sebab when it comes to research ni, it's all independent learning. That's what I believe lah. Okay. Okay, betul doktor cakap juga, saya ambil ayat tadi, everything must have citation, betul. Okay. Semua benda untuk kita prepare diri kita, everything must have citation. Bila saya tengok balik penulisan saya pun, saya akan make sure, kenapa macam ni? Betul macam ni? Sometimes saya yang question myself untuk penulisan saya tu. Jadi saya akan cari citation untuk tambahan dan sebagainya lah. Okay. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Doktor nak tambahkan lagi 5 minit Tak ada tambah. Okay, adakah apa-apa soalan daripada tuan-tuan perempuan kat sini? Saya duduk sebelah you je. Boleh? Sila. Okay, duduk je. Ambil. Ada soalan kot? Dah clear? Tak ada soalan baru. Tak ada, ni dah jawab. Kalau tak ada soalan baru, kita serahkan semula kepada pengerusi. Saya ni dah dengan Farhana ni lama, sampai muka kita pun orang kata dah macam anak beranak. Okay, sini doktor duduk. Okay. Terima kasih. Okey, ada apa-apa lagi? Kalau tak ada, kita serahkan semulalah kepada siapa tadi ya?
So Fatih. dia sikit. Assalamualaikum. Ada lagi ke soalan? Question? Assalamualaikum Doktor. Saya nak tanya, boleh Doktor share personal initiative untuk counter motivation gap? Personal initiative untuk saya counter motivation gap my student. Is it? Doktor sendiri ke? Oh, saya sendiri. Saya rasa sikap tu lah, sikap masing-masing. Macam saya tengok anak-anak didik saya selalunya saya notice lah sikap. Macam saya sendiri, I'm always very motivated. Saya mungkin dulu dari orang susah. Jadi ayah nak ubah ekonomi kami. Jadi saya sentiasa percaya no matter what we go back to Allah, and then no matter what kita buat yang terbaik dalam hidup sebab kita nak ubah nasib. Dan saya selalu ingat saya ni walaupun di fakulti pendidikan kan, walaupun nampak macam saya sempoi kan, tapi dalam hati tu mungkin ada taman. Ramai orang kata nak jadi ustazah ke apa sekarang. Saya kata saya tak peduli apa orang kata, yang penting saya terus nak menjadi baik dan saya fikir dan saya ingat apa ayah pesan, nak bantu ummah. So bila ada niat sebegitu, InsyaAllah you akan buat yang terbaik untuk diri. So at the end of the day, it's always yourself. So kadang-kadang memang dia terencat sebab kita manusia, tapi kita kena ada good support system. Ada kawan-kawan yang buat je lah, macam gitulah. So dengan student saya pula, ada juga yang tidak bermotivasi. Jadi saya selalu ajak diorang, jom kita pergi makan, borak-borak bagi mereka. Saya seorang master student saya yang dia lagging, master's research sebab ayah meninggal. Dia rapat dengan ayah. Lepas tu dia siapkan. Saya dah semak. Sekarang ni dah hampir 2 tahun setengah. Okay, sepatutnya master's dah hantar lah. Saya dah semak. Saya tunggu betul-betulan. Tak betul-betul. Rupanya dia sedang ada anak kecil pula. Dah kahwin, dah melahirkan. Memang dah dia jemput saya, dia nikah tu. Tapi banyaklah fasa dalam kehidupan. Saya kata tak apa, asalkan jangan lepas 4 tahun. Dan ramai pelajar saya sebenarnya laju. Sebab motivasi tu mungkin daripada saya sendiri juga, bermotivasi nak tengok mereka grad awal. Saya selalulah gurau-gurau dengan mereka, kenapa nak bayar UM lama-lama, banyak sangat duit ke? Saya gurau-gurau lah. Tapi kalau dengan pelajar yang HRP semua kita tahu kan, mereka memang kena cepat. Dan saya sendiri sebenarnya ada KPI saya sendiri, nak lihat pelajar saya cemerlang dan terus bagi ummah dengan segeralah, jangan lagi-lagi lah. Sebab kadang-kadang bila you buat terlalu lama, you tunggu apa sebenarnya? Kan Rajdan? Kita tunggu apa? Kita nak terus segerakan kita punya pembelajaran, fokus. Tu sebab kita kena dapat juga daripada anak-anak, daripada kaum keluarga. Kalau yang belum berkahwin tu tak apa dengan kawan-kawan. Kita kena fokus, jaga diri. Macam saya dengan Farhana, dengan student-student yang lain, saya selalu berjumpa dengan mereka dan saya selalu terapkan tentang apa yang kita nak, apa yang sebenarnya you buat PhD ni, go back to ni. Dan lepas tu saya tak terlalu fokus kepada you dah start, apa you mula, tidak. Saya terus finishing line. Saya terus fokus begitu. Okay Rashdan, insyaAllah Terus Fatih. Ini dia Rashdan, okay. Nanti kalau let's say Rashdan buat pasal apa? Sebab pasal pasangan muda. Pasal? Pasangan muda. I see. Okay. Let's say if any one of you needs help in methodology ke, kalau boleh kami bantu, saya bantu insyaAllah ya. Alright. Okay then. Fatih. Okay. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Azmawati dan pelajar doktor tadi, Puan Farhana. Puan Farhana. Okay. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Azmawati dan Puan Farhana atas perkongsian yang sangat bermakna dan inspiratif sebentar tadi. Semoga segala ilmu, panduan serta pengalaman yang dikongsikan dapat menjadi suntikan motivasi kepada para pelajar pasca siswaza dalam meneruskan perjalanan pendidikan masing-masing dengan lebih berfokus, berdisiplin dan berdaya tahan. Okay. Kita sebelum kita tutup majlis, insyaAllah kita akan ada, biasanya kita akan ada sesi fotografi, tapi kali ni kita nak screenshot je lah melalui boleh. Okay. Jadi saya akan kira 1, 2, 3, Aminah akan screenshot. Kalau ada peserta yang nak buka kamera,
bolehlah sama-sama kita meriahkan lagi Google Meet kita dengan muka masing-masing, insyaAllah. Alright, mana satu Aminah? Angkat tangan. Oh, hai Aminah. Assalamualaikum. Kesana Doktor. InsyaAllah dalam kita bagi masa seminit boleh untuk kot-kot ada yang nak bersedia nak buka kamera. Kak Hajar okey ke? Tak apalah dia kata. Tak apalah. Okey, tak apa. Jom kita tangkap gambar. Okey. Boleh Aminah? Saya kira 1, 2, 3. InsyaAllah Aminah akan screenshot. Okey. Semua senyum. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ada ke nak buat freestyle ke? 1, 2, 3. Kejap sekali lagi. Terima kasih. Boleh ke Aminah? Nanti share gambar ya Aminah. Okey. Sedap nama Siti Aminah. Okey. Okey, Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak mohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengendalikan majlis. InsyaAllah